Begitulah ceritanya. Menarik juga cerita cikgu ni. Cikgu, ada cerita lain tak yang menarik macam cerita ni, cikgu? Banyak ceritanya. Cikgu ada satu cerita. Best ni. Apa cikgu? Ceritanya macam ni. Weh, apa plan kita tak ni? Tempat mana? Alah kau ni, dekat tempat biasa lah. Petang ni kan kita nak pergi tengok motor Amin. Weh, aku nak ikut juga. Kalau macam tu, aku ajak Mikael lah. Aku tak ada motor. Ish, kau tengok Adam dengan Faris tu. Belum lama tak berhati ni. Pada minggu lepas lagi. Asyik dia je tolong cikgu. Alah, dia orang memang macam tu. Mentang-mentang ada orang tu budak silat, depan ni pun pilih kat sekolah kan. Aku kalau jumpa budak ni kat luar, habis aku kerjakan budak ni. Uish, orang tak takut ke? Diorang tu kan budak silat. Alah, nak takut apa? Amin kan ada. Kita ajaklah Amin. Tengoklah badan Amin macam mana. Oi, budak silat. Takut ke dengan kau? Orang ni dah kenapa suka kacau kita orang? Weh dah, sabar dah. Duduk dah. Dah. Ingat pesan guru. Bunga padi menunduk bila berisi. Yang kosong saja yang menambah tinggi. Ingat tu ada. Yelah. Kau tengoklah tu, Irman. Asyik nak bully Adam dengan Faris je. Alah weh. Tapi kan, sabar betul kan diorang tu. Kesian kan orang. Jom kita report cikgu nak? Tapi aku takut lah weh. Janganlah risau, kita buat benda betul kan? Faris. Apa kata petang ni kita pergi main bola? Nak tak? Main bola? Kau reti ke main bola? Alah. Main sepak-sepak boleh lah. Petang ni kan tak ada latihan silat. Boleh lah. Cepatlah Kak kita dah lambat ni. Sabarlah. Cepatlah. Jom. Jom. Ada dengan Faris main bola lah. Oh, kat sini korang ya. Apa kata kita beritahu kawan-kawan kita? Boleh juga tu. Kau ni apa hal lagi? Sabarlah. Itu benda orang. Kau asal lambat. Kami dah tadi tunggu. Kak ni lah. Motor asyik problem je. Tak hidup. Alah, biasalah. Motor lama. Amin. Tadi aku nampak Faris dengan Adam main bola kat padang tu. Faris dengan Adam? Faris dengan Adam? Aku dah lama tak berhati dengan dia ni. Apa lagi Min? Jom lah kita. Tunggu apa lagi? Jom lah. Tunggu pun dorang. Tunggu apa lagi? Jom lah. Jom. Apa lagi ni? Dah lama tak berhati ni. Lama lagu. Adam, Faris. Amin. Kalau kita nak main bola sekali boleh tak? Kita orang dah lama ni tak main bola ni. Boleh je. Jom lah. Mainlah bola. Kau nak main sangat bola ni kan? Min, tingginya kau sepak Min. Tinggi ke? Sementara tunggu bola ni jatuh, tunggu apa lagi? Bantai lah!
Mana ni kau ni? Dia nak pukul tak ni? Tak, sabar dah. Jangan takut pukul. Korang semua ni tak boleh pakai lah. Korang dua ni makan aku je. Min, bola! Balik. Kenapa kau tak boleh orang tadi? Bila kita pokok, sama je kita dengan diorang tu. Dah, diorang balik. Aku geram betul lah dengan diorang ni tadi. Kenapa lah kau tak pukul diorang tadi, ha? Kalau kita pukul, kita sama je macam diorang dah. Silat ni mengajar kita untuk kesabaran. Ingat tu dah. Setiap langkah ada adat. Setiap gerak ada doa. Ingat tu dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Saya dapat maklumat kamu terlibat dengan pergaduhan pada hari semalam. Betul ke? Sebenarnya ceritanya begini. Kami berempat sebenarnya bergurau saja. Betul ke gurau? Ataupun awak nak sorok sesuatu? Betul Ustaz, kita orang tak gaduh. Kita orang cuma gurau je. Lagipun saya dengan Faris baik je dengan diorang ni. Betul ni? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kes ni? Biasalah budak-budak. Okey lah Ustaz, tak apalah. Nantilah saya jumpa Ustaz. Okey, beres. Okey, kalau tak ada apa-apa, lebih baik awak bermaaf-maafan dan bersalam-salaman. Biasalah, adat berkawan, begitulah caranya. Okey, sama-sama. Weh, tu Faris dengan Adam. Panas je aku dengan orang. Weh, Mi, apa cerita? Tak ada apa pun. Dah, jom jumpa Farid dengan Adam. Apa nak pula Min? Dah, tak ada apa, Jom. Jom. Ya. Faris, esok ada latihan silat ke? Ada? Esok tak? Petang? Adam, Faris. Kau buat apa datang sini? Kau tak puas hati apa lagi? Lihat Adam, kami datang ada ajak. Ajak apa? Boleh tak ajar kami semua silat? Kau biar betul, Mi. Betul lah. Sudah semua masuk silat. Dah, semua salam. Kalau nak belajar silat, esok turun pada bawah Boleh? Boleh. Okay.
Terima kasih semua kerana menonton filem pendek Senyap Berbisik. Kami Cik boleh. Kau kata kita bagi. Betul Ustaz. Kita orang tak bergaduh. boleh tak ada kami silat? Ceritanya macam ni.